Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada tepung bistari ya, nak goreng ayam. 3 cawan tepung bistari. Kalau tak nak pedas, kurangkan. Tepung beras tu 1 cawan ya. Tepung jagung tu 1 sendok setengah ya. Gaul rata tepung tu ya. Gaul ayam dalam tepung tu ya. Buat sikit-sikit. Gaul dalam 3-4 ketul, gaul. Lepas tu letak lagi. Gaul lagi ya. Sampai habis. Bila ayam dah digaul habis, sediakan air ya. Letak aja dalam air tu. Nanti letak dalam pinggan yang sebelah tu ya. Macam tu saja. Letak dalam pinggan tu. Buat sampai habis ya. Dah pun habis direndam dengan air ya. Lepas tu ada tepung baki lagi tu kan. Masukkan dalam bekas ya. Untuk gaul ayam yang terakhir. Sepatutnya rendam air tu 2 kali. Tapi Opah buat 1 kali saja. Sepatutnya dah gaul tepung tu rendam lagi tu gaul lagi. Opah guna plastik je sebab Opah tak ada Tupperware. Kalau kawan-kawan nak guna Tupperware bertutup ya. Lepas tu goyang-goyang lah, goncang. Pastikan plastik tu plastik baru ya. Lepas tu dah siap semua goncang-goncang tu, goreng. Panaskan minyak. Lepas tu masuk ayam semua. Slowkan api ya. Agak-agak 15 minit tu masaklah. Masa masuk ayam tu rajin-rajinlah balik-balikkan. Biar sekata warna dia ya. Kalau tak dibalik-balikkan nanti warnanya ada yang hitam, ada yang kuning kan. Rajin-rajin balik-balikkan sampai masak. Ni ada sos tiram dengan kicap sotong ya. Ada tahu 2 keping, ada carrot setengah biji. Ada cabai potong, bawang putih tu 3 biji, bawang besar tu setengah biji. Ada sawi ya. Goreng tahu tu dulu. Dengan carrot ya. Tumis bawang putih dengan bawang besar tu. Agak-agak bawang tu dah layu, masukkan cili kisar yang 1 sudu makan dia ya. Biar dia rasa ada pedas-pedas sikit. Masukkan cili potong tu. Masukkan kicap sotong tu agak-agak lah. Tengok sayur banyak mana ya. Sos tiram tu 2 sudu makan. Sedikit gula ya. Masukkanlah sawi tu. Digaul rata ya. Opah letak air ya, nakkan berkuah. Budak-budak ni kalau tak ada kuah mereka bising. Bolehlah dirasa ya. Last sekali masukkan carrot dengan tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Ada sambal belacan ya. Selamat mencuba.